Kampung yang dahulunya di atas air, beratap nipah, bertiang nibung, tanpa kemudahan elektrik, kini mengalami transformasi yang berbeza dan jauh sekali lebih baik sehinggakan Kampung Penimbawan mendapat gelaran Rumah Kampung Tersusun. Kampung Penimbawan dihuni oleh masyarakat Bajau Sama. Belum lagi saya siap, baru berasap saya punya dapur. Apa aku salai? Jita, saya salai udang, ikan. Di mana-mana pun kalau orang tanya, ikan salai Kampung Penimbawan memang sedap dan manis. Salah satu tugas Jabatan Perikanan yang utama ialah bukan sahaja memberikan bantuan ataupun khidmat sokongan, tetapi yang paling penting ialah pemantauan berterusan. Kampung ini mempunyai potensi luar biasa dari segi hasil laut, budaya, yaitu Bajau Sama, yang boleh diketengahkan dan lokasi geografi yang menarik. Gabungan sokongan erat semua pihak pasti mampu merubah wajah Kampung Penimbawan dengan kepelbagaian produk dari lautan ke daratan. Mewarnaimu hanya di TV1.